그저 그렇게 흘러가는 하루가 때론 덜컥 두려워. So now it's 8 a.m. Waiting for a train. And this is Aziz. The behind story of how we know his name is Haziq is tak adalah cerita. Calling kat nose. Where are we going? Kota Baru. Haziq is watching. Yay. Tidur berapa kita dah masuk dalam train. Berapa? 9:15 sampai 12. Annyeong. Jalan untuk. Buat dia reverse. Sampai dah nak luar dah. Dah pandai. Alah je. Dah pandai dah habis guys. Habis sungai je. Guys. Tak lambat guys. Tak lambat tunjuk kat kita. Sungai guys. Sungai. Dia ni tak habis-habis dengan sungai. Sungai. Hidup macam tak pernah nampak sungai. Padahal duduk lagi habis tahun dah. Hari-hari ngadap ke sungai tu. Pergi. Kalau terjun situ sampai lotus tu. InsyaAllah berenang lah kamu. You can take it slow. They're talking shit about me on the radio. How am I supposed to know about you? Just Hello, kita dah sampai pukul 12.37. Nampak? Mana nampak? Aku nampak tadi 12.37 sampai KL. Okay, nak pergi. Bye. Mana sana? Orang kata pelik berani dakun. Apalah, 9 bulan. Ui, kita ada dekat ni. Kau tak ada jawab pun. detik permulaan perjumpaan pengenalan kami. Daughters. And then, my God. So, sekarang pukul berapa ke? 2.26 kita dah makan. First meal kita orang. Dekat Suryani. Suryani nasi padang. Kenyang tak? Okay. Dia dengan mie wing. Mau aku nak ni tapi aku tak suka serunding. So this is our second meal. Tapi tak ada lah meal pun dessert je. This is our second meal at Lotus Kota Baru. Hai. Ini meal kita orang yang ke tiga ni. Oh, ini kedua dan ketiga. So kita orang lawan siapa dapat buka chopstick yang paling straight. So ni sikitnya. Tak tukar apa. So, Cik A tengah
Tak nampak. Kita dekat mana Tek Ah? Rumah bandar. Rumah bandar. Pukul 6. tak sempat dalam pukul 6.30. 6.10 macam tu lah. 6.30 Amboi. Aduh, rumah bandar kat atas tu. Signboard nanti saya rakam. Cepatlah Tek Ah. Siapa? Kita nak keluar. Seminit dekat rasuk lagi ya. Tak sabarnya. Tengok lawa weh. Lawa gila. No food order. Sekarang pukul now 7 PM. Dekat PCD. Nampak pasal dah. For the memories get to kicking in, it's too late. I don't wanna lose what's left of you. Wah. Sayang. I don't know. Okay. Banyak kau macam kembang. Okay. Go. Girl, oh my god. Okay. Situ. Mana? Situ. Okay, diam je. Sampai. Hello, sekarang pukul. Tak hidup kan kau punya. Dia main kat dalam beg. Dia main pose lagi untuk tunjuk jam. Pukul. Kalau tak nampak. Bawah. Okay, so sekarang pukul berapa Ken? 7.39. Ya, kita orang ada dekat PCD. Sekarang So now pukul is 8.40. kita nak balik. So we are waiting for train. Nak balik ke? Ipes. Lagi jumpa dalam train. Mas. Nampak macam Tek Ah dah tewas. It's been a long time. It's been a long time coming. Yeah, kami tewas. Bye. Now it's 10:36. Pukul 3 malam. Meal untuk yang 5 ke 4 untuk hari ini. Aku. Sekejap. Kau rekod cantik-cantik macam zoom. Kau tu balik kan? Duduk. Kau zoom sangat ke? Okey dah. Ni meal kita yang kelima. Apa dah sebut? Okay, explain apa benda ni. Sosis celup tepung. Nasi kita orang habis. So kita habiskan terus sebab in case kita orang ngantuk. Kita orang ngantuk dah kekenyangan. Ada dalam bangun-bangun lambat je tak? Dah. Okay, bye. Apa kita panggil make-up bag? Nak tidur make-up bag. Ya ke? Sekarang pukul. Aku dah order. Sekarang dah pukul 3.14 pagi. 11 hari bulan Mei. Kita orang baru sedar kat alam nyata. Dah sampai Lipis. Dah sampai. Okay, let's go. Kita dah sampai train station. Station Lipis. Aku pun nak cakap station train. Dekat Lipis. Pukul 3.10 sampai. So guys, it's finally over.